Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Hadrat Ilyas bin Muawiyah Muzani rahimullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak kamu harus tunaikan solat pada waktu malam walaupun sekadar sepemerahan susu kambing. Mana-mana solat yang ditunaikan selepas isyak dikira sebagai solat malam, iaitu tahajud. Tabarani Majmu' Zawaid. Hadrat Ilyas bin Muawiyah Muzani rahimullah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak kamu harus tunaikan solat pada waktu malam walaupun sekadar sepemerahan susu kambing. Mana-mana solat yang ditunaikan selepas isyak dikira sebagai solat malam, tahajud. Iaitu riwayat Tabarani Majmu' Zawaid. Apa-apa saja solat yang ditunaikan setelah tidur dikira sebagai tahajud. Setengah ulama berpendapat apa-apa solat yang ditunaikan selepas isyak walaupun sebelum tidur dikira sebagai solat tahajud. Sayyidina Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, keutamaan solat malam ke atas siang ialah seumpama keutamaan sedekah secara sembunyi ke atas sedekah secara terang-terangan. Tabarani Majmu' Zawaid. Sayyidina Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, keutamaan solat malam ke atas siang ialah seumpama keutamaan sedekah secara sembunyi ke atas sedekah secara terang-terangan. Tabarani Majmu' Zawaid. Sayyidina Abu Umamah Bahili radhiyallahu an meriwayatkan Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu mengambil berat untuk beribadat pada waktu malam, yakni tahajud. Sesungguhnya tahajud merupakan amalan orang-orang soleh sebelum kamu. Melaluinya kamu dapat menghampirkan dirimu kepada Tuhanmu, mendapat keampunan terhadap dosa dan juga mengelakkan daripada melakukan dosa mustadrah hakim. Sayyidina Abu Umamah Bahili radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu mengambil berat untuk beribadat pada waktu malam, yakni tahajud. Sungguhnya tahajud merupakan amalan orang-orang soleh sebelum kamu. Melaluinya kamu dapat menghampirkan dirimu kepada Tuhanmu, mendapat keampunan terhadap dosa-dosa dan juga mengelakkan daripada melakukan dosa mustadrah hakim. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.